Mata ini menatap ilmu, tapi adakah ilmu itu meresap atau sekadar berlalu tanpa jiwa? Si anak tekun di hadapan skrin. Gadget di tangan, adakah sahabat setia ataupun musuh dalam diam? Jiwa-jiwa muda menanti guru untuk mengharungi dunia digital. Adakah beliau mampu menyampaikan ilmu dengan cara baharu? Pendidikan ini perlu mengambil kira kemudahan asas teknologi dan program latihan kemahiran kepada guru-guru di sekolah. Dan mengawasi anak-anak yang menggunakan peranti-peranti. Kebimbangan ini mencengkam, membayangi setiap langkah. Namun, adakah ia realiti atau sekadar ilusi yang merantai revolusi pendidikan? Kru kami berpeluang bersama dua penyokong utama pendigitalan pendidikan. Siapakah mereka ini? Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan SSTP Negeri Pulau Pinang sentiasa komited memperkasakan pendidikan di negeri ini. Bagaimana SSTP Pulau Pinang memperkukuh kemahiran digital guru bagi merealisasikan dasar pendidikan digital? Sektor Sumber Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang yang diterajui oleh Encik Saiful Nizam bin Ramli akan memastikan bahawa segala program-program digital kita akan angkat ke peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Usaha-usaha yang dijalankan oleh SSTP Pulau Pinang dalam membantu guru untuk merealisasikan pendidikan digital dengan mewujudkan komuniti guru penggerak digital Pulau Pinang. Kita melahirkan jurulatih utama negeri AI dan jurulatih utama negeri Mikrobotik dan juga Reka Edukit. Jurulatih utama negeri AI, kita fokuskan kepada PDP guru dengan menggunakan aplikasi AI dalam pelantar pembelajaran D5. Untuk jurulatih utama Mikrobotik dan juga Reka Edukit, kita fokuskan kepada murid iaitu program pemangkasaan pendidikan digital murid. Jadi, seiring dengan slogan Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang, peneraju transformasi pendidikan digital, kita akan pastikan Negeri Pulau Pinang akan menuju ke pesada antarabangsa. Assalamualaikum, saya merupakan Siti selaku pengurus Nadi Bertam. Nadi merupakan inisiatif daripada MCMC. Melalui inisiatif ini, kita menyediakan pelbagai ruang pendidikan digital kepada para pelajar. Antara bahan digital yang digunakan dan disediakan di Nadi Bertam adalah seperti e-tuition iaitu Maxis E-Class dan juga Nadi Nature Indilia. Di sini kami menerapkan pembelajaran sepanjang hayat bagi memupuk para pelajar dalam bidang pendidikan dalam dunia digital. Bagi para pelajar yang berminat untuk menggunakan perkhidmatan internet, printing, photostat dan sebagainya boleh datang dan membuat pendaftaran ahli secara percuma. Benarkah pendigitalan membawa mudarat atau sekadar kebimbangan tidak berasas? Ayo rungkai realitinya. Tatapan itu menghayati ilmu, mencetus ingin tahu, membuka eksplorasi tanpa batas. Gadget di tangan, teman pembimbing. Layar kecil itu jendela ilmu memperluas minda. Guru kini bersedia. PDPC lebih interaktif, teori dihidupkan, ilmu mendekati realiti. Jangan takut untuk berubah. Transformasi digital bukan ancaman, tapi sinar harapan menerangi masa depan.